Tahukah anda, di sebalik kemajuan pesat negara, masih ramai rakyat kita yang bergelut setiap hari untuk meneruskan kehidupan. Golongan B40 iaitu 40% isi rumah berpendapatan terendah di Malaysia, merangkumi mereka yang berpendapatan kurang daripada RM4,850 sebulan. Walaupun ekonomi negara terus berkembang, realitinya golongan ini masih menghadapi tekanan kos sara hidup yang tinggi, termasuk untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, pendidikan dan rawatan kesihatan. Ramai daripada mereka bekerja dalam sektor tidak formal, pendapatan tidak tetap, dan berisiko tinggi kehilangan pekerjaan. Cabaran demi cabaran inilah yang menjadikan golongan B40 sangat memerlukan sokongan berterusan daripada pelbagai pihak, terutamanya kerajaan. Salah satu bentuk bantuan yang diperkenalkan khusus untuk meringankan beban mereka ialah sumbangan asas rahmah, atau ringkasnya SARA 2025. SARA merupakan bantuan bersasar untuk golongan berpendapatan rendah. Tapi, siapakah yang layak sebenarnya? Kelayakan untuk SARA 2025 terbahagi kepada dua kategori utama. 1. Kategori miskin tega dan miskin ekasih. Warga negara Malaysia. Lulus STR 2025 kategori isi rumah, bujang atau warga emas tiada pasangan. Tersenarai dalam rekod ekasih di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, JPM, sehingga 31 Oktober 2024. 2. Kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan. Warga negara Malaysia. Lulus STR 2025 kategori berkaitan. Jumlah bantuan pula adalah antara RM450 hingga RM2,100 yang akan diagihkan secara bulanan, sekitar RM50 hingga RM200 sebulan, bergantung kepada kelayakan. Tapi yang menariknya, pembayaran SARA tak dibuat secara tunai. Sebaliknya, ia dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima. Ya, hanya dengan IC anda boleh membeli barangan keperluan asas. Barangan yang boleh dibeli termasuk beras, roti, telur, minyak masak, tepung, mi segera, makanan dalam tin, minuman, biskut, produk kebersihan diri dan rumah, ubat-ubatan dan barangan persekolahan. Pembelian boleh dibuat di lebih 1,200 pasar raya seluruh negara, seperti Maidin, Giant, Lotus, 99 Speedmart, Econsafe, dan banyak lagi. Cara membeli dengan SARA juga sangat mudah. 1. Pilih barangan keperluan yang dilabel MyKasih. 2. Tunjukkan MyCard kepada juruang. 3. Tukar nombor PIN sementara kepada yang baharu. 4. Juruang imbas barang yang dibeli. 5. Masukkan nombor PIN dan sahkan pembelian. 6. Simpan resit sebagai rujukan. Nak semak kelayakan SARA? Anda boleh buat secara online di portal rasmi STR. Layari bantuan tunai.hasil.gov.my. Klik log masuk My STR. Masukkan nombor MyCard. Lengkapkan pengesahan keselamatan. Semak status permohonan dan maklumat pembayaran. Atau, anda juga boleh hubungi talian BKK Hasil di 1-800-88-2747, waktu operasi, pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jika anda atau ahli keluarga tergolong dalam kategori B40, pastikan anda semak kelayakan dan manfaatkan bantuan ini sebaiknya. Jangan biarkan hak anda terlepas begitu sahaja. Kongsikan video ini supaya lebih ramai tahu tentang SARA 2025, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya anda tidak terlepas info penting seperti ini lagi.